Assalamualaikum. Kak meniaga nasi ayam ke Kak? Boleh tak kalau saya nak satu tapi minggu depan saya gaji saya bayar? Boleh Kak? Tak apa? Boleh. Boleh? Okey, tak apa. Boleh ke Kak? Tak apa ke? Boleh. Kita manusia ni tak selamanya ada masa kita terstart. Meniaga sini dah lama Kak? Kan dah lama depan mana? Betul pindah sini lah. Dah berapa lama dah? Minggu baru ni. Saya Kak buka pukul berapa? Dah cakap ke 11. Pukul 11. Kak meniaga berdua je ke dengan anak Kak? Kita sekolah. Yalah. Kalau sekolah Kak seorang-seorang lah. Sebelum pergi sekolah datang. Nak ayam bagian? Mana-mana pun boleh Kak? Boleh? Tak takut ke kalau saya tipu ke apa ke? Kalau sebungkus nasi Kak tak kaya pun, tak miskin pun lah Kak. Kak percaya pada rezeki lah. Okey. Okay, terima kasih Kak. Tak apa Kak, sorry susahkan. Tak apa. Kak ni sebenarnya ni ada 100 Kak. Allah tak ada lah. Kak, tak apa, ni ada orang infak kan untuk akak. Yelah akak pun tak kenal saya. Okay lah, rezeki untuk akak dengan anak akak. Kan macam apa? Niaga ni biasalah. Kadang budak-budak sekolah pun dekat kita juga. Akak selalu lah tolong orang apa semua. Tak tolong lah tapi tak cukup aja. Tak apa. Lain kali tak cik belanja. Itu je lah. Kita mampu tu. Okay, tak apa Kak, ni ada 100. Tak apa, rezeki untuk akak dengan anak akak. Baik Kak. Betul kan? Betul, tak apa. Akak tak kenal saya, akak tolong saya. Sebab akak percaya rezeki tu ada. Baik Kak, tak apa Kak. Terima Baik Kak, saya ikhlas ni insyaAllah. Semoga akak pun dimudahkan lah urusan niaga akak. Amin. Selalu macam ni. Kalau ada orang ni minta macam budak-budak sekolah ke, kadang orang tua pun akan tanya. Sebab rezeki akak percaya ada rezeki lagi atas dia. Mungkin Allah tak bagi rezeki lain kan. Betul. Terima kasih dek. Okay, tak apa Kak, terima kasih Kak. Sorry Kak tadi. Terima kasih. Okay, sama.